Ditipu seorang peguam. Integriti, kejujuran, nilai yang mudah diucapkan tetapi sukar dipertahankan apabila godaan mula mengambil tempat. Baik semua, assignment ni kena hantar minggu ni ya. Saya nak hasil kerja sendiri. Jangan tiru kawan lain. Okay, class dismiss. Thank you. Thank you, Puan. Ya. Kau dah siap ke assignment penazrah tu? Belum, satu aku pun tak usia lagi. Relax lah Mira. Awal lagi kot, ada berapa hari lagi. Tahu tak apa, jangan risau. Aku ada cara shortcut nasihat akan cepat. Tak ada assignment macam ni, selagi je. Aku nak minta salam sikit boleh? Salam apa tu? Kalau pasal kuliah tu, nanti aku share. Bukan. Ini pasal assignment nak kena hantar minggu ni. Kau boleh tolong buatkan tak? Aku bayar. Boleh macam tu dia. Tu dah RM3. Please lah ni. Aku betul-betul tak sempat ni. Aku banyak benda kita kena settle. Aku bagi kau sekali. Cukup tak? Aku tahu kau tengah sesak sekarang kan? Kau perlukan duit kan? Aku memang perlukan sangat duit tu. Tapi benda ni salah. Okey aku buat. Tapi janji jangan bagi tahu sesiapa. Okey. Kan dah settle? Baik je angkat. Puan. Kenapa ni? Macam serius je. Nasib baik jumpa. Sekarang ada benda penting nak bagi tahu ni. Pasal Alia dengan Hani pun. Kami terdengar Alia rasuah Hani 1,000 sebab dia malas buat assignment. Betul Puan, hari tu kita orang sempat rakam dia orang tengah deal hari tu. Nah, Puan tengok sendiri. Astagfirullahaladzim. Hani tu budak baik. Belajar pun cemerlang kelas kita. Saya tak sangka dia sanggup buat kerja macam ni sebab duit. Baiklah, terima kasih Sarah, Mira sebab bagi tahu. Saya akan uruskan. Awak berdua pergi masuk kelas dulu. Baik, Puan. Semua dah hantar assignment kan? Bagus. Tapi sebelum saya keluar, saya nak tanya Alia sikit. Untuk assignment awak, bahagian 3.0 pasal perbincangan kes tu, boleh awak terangkan balik apa yang awak faham? Bahagian tu pasal kes tu lah Puan. Sebab saya tengok gaya penulisan awak ni sebiji macam Hani punya. Ayat, point, semua sama. Awak buat sendiri ke tiru? Mana ada Puan? Saya buat sendirilah, sumpah. Kalau betul buat sendiri, takkan nak terangkan sikit pun tak boleh. Tak apa, lepas ni Alia dengan Hani ikut saya ke bilik sekarang. Saya nak awak berdua jujur dengan saya sekarang. Assignment ni, siapa yang buat sebenarnya? Kami buat sendiri Puan. Jadi, video ni tipu lah. Saya minta maaf sangat Puan. Saya mengaku saya salah sebab terima duit Alia tu. Saya tengah terdesak sangat nak pakai duit untuk kos rawat tamak saya dengan yuran. Saya pun nak minta maaf Puan sebab saya tawarkan duit dekat dia. Saya malas buat kerja. Hani, saya faham awak ada masalah kewangan. Tapi, rasuah dengan cara menipu macam ni bukan dalam penyelesaian. Awak dah rosakkan integriti awak sebagai student ni. Benda ni serius. Dan saya terpaksa laporkan pada pihak pengurusan universiti untuk tindakan tata tertib. Jangan pernah gunakan duit untuk dapatkan jalan mudah. Rasuah hanya merosakkan masa depan kita. Kita belajar dekat kolej ni bukan semata-mata untuk kejar grade atau markah, tapi untuk menjadi orang yang jujur dan amanah. Ingat, susah macam mana pun keadaan kita, jangan sekali gada integriti diri. Integriti dijaga, masa depan terpelihara.